Boleh tak pijak kuburan? Tak boleh. Masya Allah. Banyak-banyak ni dia seorang je yang boleh jawab. Berapa umur? 5? Oh, 5. Masya Allah. Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil insyaAllah. 5 tahun. Dia je yang jawab ya. Tak boleh pijak kuburan. Dan tak boleh juga duduk di atas kuburan. Ni adab kalau orang datang ke perkuburan. Tak boleh pijak kuburan. Tak boleh duduk di atas kuburan. Kata Nabi SAW, La ayajlisa ahadukum ala jamrah. Fatuhriqa thiyabahu fatakhlusu ala jildih. Khairul lahu min ayajlisa ala qabr. Kata Nabi SAW, andaikan seseorang duduk di atas bara api. Lalu menyebabkan kalau duduk di atas bara api, pasti akan membakar seluar dia. Dan kalau dah seluar terbakar, pasti akan tembus kepada kulitnya. Dan terbakar juga kulitnya. Ternyata itu khair. Itu lebih baik min ayajlisa ala qabr. Daripada dia duduk di atas kuburan. Apapun alasannya. Ustaz, saya duduk di atas kuburan, saya penat Ustaz. Dan saya pun dah minta izin. Dengan siapa? Bro, saya duduk kejap penat ni. Nak buat apa? Nabi yang larang. Kenapa minta izin kepada penghuni kubur? Nasib baik dia tak jawab. Kalau jawab, jangan, kata dia. Habis pula. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, tak boleh pijak kuburan, tak boleh duduk di atas kuburan.